Okay, hari ni kita nak teruskan perjuangan kita dalam pembinaan micro credentials. Okay, seperti yang saya maklum, okay, ini adalah garis panduan pelaksanaan micro credentials polisi C edisi 2023. Okay, ada beberapa bahagian iaitu A, B dan C yang diperlukan. Okay, so untuk bahagian A adalah pengenalan. Okay, dan bahagian pengenalan kita perlukan set induksi, pengenalan kursus, hasil pembelajaran, senarai lencana, bilangan tugasan dan poster promosi kursus. Okay, untuk video kali ini kita akan siapkan ke semua elemen-elemen yang diperlukan ini. Okay, stay tune. Okay, kita teruskan. Untuk elemen yang kedua yang diperlukan di dalam micro credentials kita ialah kandungan modul. Okay, so kita minta juga Notebook LM tolong kita untuk dapatkan kandungan senarai kandungan modul yang lengkap. Okay, jadi pelajar apabila dia tengok ni, dia boleh tahu apa yang dia akan belajar. So, okay, saya bagi arahan buatkan satu infografik kandungan modul yang memaparkan 5 subtopik utama yang akan dipelajari. Okay, so saya bagi dia dekat sini. Okay, bagi maklumat sikit. Okay, buat infografik ringkas. Okay, so kita tunggu sekejap, dia tengah generate infografik. Okay, bila dia dah generate, okay, dia akan appear dekat sebelah studio ni ya. Okay, dalam Notebook LM dia ada sources, chat dan juga studio. So, apa saja yang dia generate akan berada di sebelah studio. So, kita klik infografik yang telah dibuat. Okay, so siap, kita boleh download. Okay, dan kita masukkan dekat platform kita. Okay, letak dekat kita tambah modul, okay, content. Okay, so boleh move dia ke atas. So modul content, edit dekat sini. Okay, edit settings. Okay, ni tajuk dia di sini dan kita boleh letak gambar yang kita dah download tadi di sini. Okay, dekat bahagian description. Okay, so ini adalah modul. Okay, custom size bolehlah kecilkan. Okay, save. Okay, kalau nak kecilkan macam ni pun boleh. Okay, kita kecilkan di sini, kita drag je. Okay, dan tekan save changes. Okay, kita tengok kat mana dia ada. Pergi balik ke consumer behavior. Okay, sini ice breaking. Okay, modul content, dia akan tengok. Okay, done. Okay, macam mana? Faham? Okay, we go to the next video.